Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nidal Kabir Yusman Nidang, wartawan cilik dari SP Seri Gemilang TVPSS. Sekarang ni, sekolah kami sedang mengadakan majlis sulaman kasih junjungan budi untuk meraihkan guru-guru yang sudah berpindah ke sekolah lain dan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Di sini ada 7 gerai. Gerai pertama ada nasi lemak Mak Dara. Dengan YDP PIBG, boleh tak Encik tolong ceritakan suasana sambutan Hari Raya tahun ni? Okey, baik, terima kasih banyak bagi Pak Cik bagi ucapan sikit ataupun bagi pandangan lah. Alhamdulillah, jamuan raya tahun ni menarik dan banyak aktiviti yang dijalankan, termasuk jamuan makan. Kan, bila macam-macam lah makanan. Ada yang tradisional, ada yang moden, dan juga hari ni kita ada orang kata ada persembahan untuk jamuan raya ini sama. Dan terima kasih kepada adik semua yang terus sama dalam program jamuan raya ni. Alhamdulillah, Pak Cik harap tahun depan dengan kerjasama pihak sekolah, murid-murid dan PIBG dapat menjayakan program ini dengan lancarnya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih.